hujan. Tak banyak duduk rumah je lah. Tapi saya ada buat rumah kabin. Ya Allah, tak bergelap lagi. Nanti kena lap foto. Sebab putih kan. Saya pilih warna putih. Saya beli dekat Azila Cabin Gombak. Okey. So ni bilik anak kita. Si anak-anak aku duduk kabin je. Tapi Alhamdulillah lah, bersyukur apa yang ada. So, Meh masuk Meh. Ni bilik dia. Dia tidur lah. Dia macam bujang. Tapi kenapa yang anak kita ni hoarder tu tak? Dia suka ambil tu. Lepas tu mak mentua saya yang lama nak buang pun dia letak deodorant dia. Macam tu. So dia ada macam ni. Atas macam ni. So dia bagi aircon satu dengan bilik air. Oh, belum pula lampu ni lah. Nanti check tengok kenapa belum. Okey. Lepas tu kita ada buat balcony satu. So di sini view rumah dan juga bukit lah. View tu bukan, Azila tak jual. Yang dia jual cabin ni. Dia ada macam-macam cara lah. Macam-macam. Orang masuk pula beruk macam ni. Dia ada banyak cabin. Macam-macam package ada. Yang kosong. Yang kosong kat bawah kita buat studio. So, biasalah artis kan. Mesti nak buat je review. Dapatlah free. Free ke Azila? So, dia cucu kita. Dah monsun. Dia tak duduk Tioman. Dia duduk rumah kita. So, ni rumah dia. Dia lain pula. So, dia punya shape macam ni kat atas. Okey, lepas tu dia punya ni ada panel. So ada panel macam ni. So macam tu je lah. And then pusing sini sayang. Siapa nak sponsor curtain? Artis kan? Kata influencer pergi makan nak minta free. So I nak minta free curtain. Ada yang nak sponsor tak? Curtain sliding door 2. Tak ada yang bayar lah, tak tahu. Penat lah. Okay, kalau nak pergi ke cabin Azila di Gombak. Bawah ada satu tu. Kena lap ni putih. So di bawah sana. Macam apa yang buat ni? Ni studio. Tu je lah. Dah kita genting island. Oh, tertutup. Azila Gombak Cabin. Cabin Gombak Azila.